Sebelum tengok video ni, jangan lupa subscribe ya. Korang rasa tindakan yang berani atau silap? Semalam saya dengar ucapan saudara Nik Nazmi semasa Majlis Makan Malam Merdeka. Tak sangka, masih ramai orang tanya betul ke Parti Bersama tak nak bergabung. Dalam video saya pun ramai komen. Katanya kalau tak bergabung, takkan menang lah. Korang rasa keputusan tidak bergabung ni satu tindakan berani atau silap? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Sebelum menjawab persoalan sama ada tindakan berani atau silap, saya nak tanya korang dulu. Kenapa Parti Bersama perlu bergabung ni? Sebab nak jalan pintas? Boleh dapat undi dari parti gabungan? Tak perlu bina kekuatan sendiri? Boleh kongsi jentera pilihan raya? Boleh dapat sumber kewangan dengan mudah? Korang ingat Parti Bersama tak fikir ke semua benda ni? Lepas pilih jalan pintas ni, kemudian Parti Bersama nak claim apa dekat rakyat? Nak cakap Parti Bersama bawa perubahan? Nak cakap Parti Bersama berbeza dengan parti dinosaur? Lepas tu, nak suruh rakyat percaya? Korang rasa? Parti Bersama memilih jalan yang sukar dan bermaruah. Parti Bersama memilih untuk bina identiti dan kekuatan sendiri. Identiti sebagai parti yang kecil perlu mempunyai idea yang bagus, dasar yang menarik, pemimpin yang berintegriti dan ahli yang semakin bertambah. Parti Bersama sedar untuk dapat keyakinan dan kepercayaan rakyat bukan satu kerja yang mudah. Ia memerlukan jangka masa yang panjang dan mencabar. Tetapi setiap kejayaan atau perubahan perlu bermula dengan langkah yang kecil. Itulah yang Parti Bersama sedang lakukan. Satu lagi komen yang selalu saya tengok. Kewujudan Parti Bersama hanya akan memecah undi. Betul ke macam tu? Kita ambil senario macam ni. Andai kata keputusan PRU 16 nanti Pakatan Harapan dapat 30% undi. Barisan Nasional dapat 30% juga. Perikatan Nasional juga dapat 30%. Dan Parti Bersama hanya dapat 10% undi. Ceplos-ceplos akan cakap Parti Bersama ni pecah undi dan punca mereka tak boleh bentuk kerajaan secara sendirian. Sebab ceplos-ceplos hanya anggap kejayaan adalah apabila berjaya membentuk kerajaan. Parti Bersama pandang sesuatu kejayaan dari sudut yang berbeza. Berapa ramai pengundi yang mula beralih? Berapa ramai orang baru masuk politik? Adakah Parti Bersama berjaya membawa isu baru? Adakah parti dinosaur terpaksa mengubah strategi kerana kewujudan Parti Bersama? Korang rasa, kalau parti baru sentiasa disuruh bergabung dengan parti dinosaur kerana takut undi berpecah, bila rakyat diberi pilihan yang sebenar? Persoalan sebenarnya bukan sama ada Parti Bersama berani atau silap kerana memilih untuk tidak bergabung. Persoalannya, adakah Parti Bersama cukup kuat untuk berdiri dengan kekuatan sendiri? Tidak bergabung mungkin memberi Parti Bersama ruang untuk membina identiti, prinsip dan kekuatan sendiri. Tetapi pada masa yang sama, Parti Bersama perlu membuktikan bahawa mereka mampu menukar sokongan rakyat kepada undi, kerusi dan kuasa politik. Saya mohon korang semua scan QR code yang saya tunjuk ni. Jom sertai Parti Bersama. Parti Bersama bukan sekadar tentang seorang pemimpin. Ia tentang rakyat yang mahu melihat politik Malaysia bergerak ke arah yang lebih baik. Bantu saya buktikan kepada Malaysia bahawa Parti Bersama berani dan tidak silap memilih tidak bergabung. Akhir sekali, parti yang kecil tidak semestinya lemah. Kadang-kadang parti kecil menjadi paling penting apabila tiada siapa cukup besar untuk memerintah.
Berdiri sendiri adalah pilihan. Membuktikan diri adalah cabaran. Dan mengekalkan prinsip, itulah ujian sebenar. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.